Yeah. Sekarang geng, saya ada kat dalam IMAX 7 Premium warna hitam. So kita tengok apa app yang ada dalam ni. Let's go. So untuk IMAX, korang jangan risau, memang ada Apple CarPlay dengan Android Auto. Daripada Prime pun memang dah ada lah, IMAX 5, IMAX 7 dan IMAX 7 PCP. So kita tengok juga app-app yang kita boleh download. Contohnya yang ada kat sini, kita ada Spotify kan, ada app-app yang sedia ada lah. Tapi sebenarnya kita boleh download lagi app dekat dalam App Store ni. So dalam App Store ni korang boleh tengok ada Spotify, Audible, macam-macam app pilihan untuk korang download. Dan yang peliknya ada game Candy Blast. So dengan Candy Blast ni korang boleh download pun tak payah pakai wifi ke, ada internet dah. So kita dah download dah Candy Blast ni. So ada dekat sini. So yang ni pun macam handphone juga, korang boleh drag, korang boleh pilih korang letak mana lah. Okay, so kita buka game. Oh, siap ada sound. Oh ya, ada agreement. Oh, siap boleh main game dalam ni. Ya Allah, hai. So ikut korang lah, korang nak download app apa yang ada kat dalam apps ni. Lagi senang bila korang dah login, korang boleh linkkan dengan phone korang, account center kat sini. Okay, berminat memiliki sebuah IMAX 7? Rugilah saya. Nova Proton ada buat trade-in, free delivery seluruh seluruh Malaysia dengan free gift yang menarik. Okay, Nova Proton ada 3 ni. Bye, Assalamualaikum. Hai IMAX, What would you like to do next? open sunroof. Okay, open sunroof. Dia pakai Hai IMAX. Okay, How can I? bye bye.